Saya jaga keamanan negara. Saya menghormati negara. Saya berani dan setia kepada negara. Saya juga menjaga keselamatan rakyat dari sebarang ancaman. Okey, cuba teka siapa saya? Askar. Askar, polis, lagi? Doktor. Okey, selain askar tu nak dekat sikit lagi. Tentera. Ya, betul. Tentera keamanan. Okey. Okey, hari ini kita nak belajar tentang tentera. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar untuk nyanyi lagu tentang tentera. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kamu pernah dengar tak perkataan tentera? Pernah. Okey, siapa kat sini dia bercita-cita untuk jadi tentera? Hidayah, pandai. Bagus. Jadi, kamu tahu tak apa itu tugas tentera? Tahu tak? Tak tahu cikgu. Tahu. Okey, tak apa cikgu tahu. Tentera ni tugas dia adalah untuk menjaga keselamatan negara. Okey, dia akan selamatkan kita daripada sebarang ancaman. Alright? Okey, jadi pada hari ini kita akan nyanyi lagu Setianya Tentera Negaraku. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey, bagus. Ya. Okey, ini tanda kita setianya tentera negaraku. Unit 2, hidup berbakti. Okey, jom kita dengar sebuah lagu. Okey, ni dia lagu setianya tentera negaraku. Okey. Tak apa, cikgu nyanyikan dulu. Awak cuba ikut sama-sama dengan cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Ini sebenarnya daripada irama lagu Chan Mari Chan. Tahu tak lagu Chan Mari Chan? Tahu. Bagus. Okey. Dengar dulu Di mana dia tentera darah kita? Di mana dia tentera darah kita? Tentera darah kita di dalam hutan bimbang. Itulah dia tentera darah kita, siap berjuang demi maruah bangsa. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, beriko payung. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, beriko payung. Malu cikgu. Okey, ni yang kedua. Di mana dia tentera udara kita? Tentera udara kita di ruangan angkasa. Itulah dia tentera udara kita, tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, beriko payung. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, beriko payung. Okey. Semua dapat tak? Rentak lagu ni macam mana? Dapat, cikgu. Okey, bagus. Okey, sebentar. Okey. Cuba ikut sekali lagi yang cikgu, boleh? Okey. Okey, 1, 2, 3. Di mana dia tentera darat kita? Tentera darat kita di dalam hutan rimba. Itulah dia tentera darat kita, siap berjuang demi maruah bangsa. Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, Chan Mari Chan, beriko payung. Chan Mari Chan, Chan Mari
pokok payung. Okey, cukup itu. Okey, sekarang ni kita nak cuba nyanyi secara karaoke. Okey. Karaoke dia. Oh, kejap. Okey. Okey, ready semua? Bersedia semua? Ya. Okey. Ikut karaoke nyanyi dia. Di mana dia terada kita, terada kita di dalam hutan rimba. Di hutan dia terada kita, siap berjuang demi maruah bangsa. Chan mari chan, chan mari chan, chan mari chan jadi pokok payung. Chan mari chan, chan mari chan, chan mari chan jadi pokok payung. Kuat lagi Hidayah. Bersaudara kita, bersaudara kita di luar angkasa. Itulah dia saudara kita, tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Chan mari chan, chan mari chan, Kuat chan mari chan jadi pokok payung. Chan mari chan, chan mari chan, chan mari chan jadi pokok payung. Okey, bagus. Semua bersemangat hari ni. Okey. Okey, kita tengok balik lirik dia. Tengok balik lirik dia. Lagu Negaraku juga. Lagu Setia Dia Tentera Negaraku ni. Okey. Di mana dia tentera darat kita. Apa maksud tentera? Siapa tahu? Apa yang faham? Apa maksud tentera? Askar. Okey, betul? Okey, paling tepat jawapan dia. Tentera ni ialah orang yang menjaga keselamatan negara. Samalah macam askar. Okey? Okey, bagus. Okey, yang kedua. Apa maksud hutan rimba? Siapa tahu? Hutan rimba. Hutan lah, hutan. Okey. Hutan rimba. Okey, ada perkataan rimba kat sini. Maksudnya, hutan tu dia sangat besar dan luas. Alright, seterusnya. Angkasa. Siapa tahu apa itu angkasa? Banyak planet. Ni banyak planet. Okey, betul lah tu. Pandai tepuk tangan. Jadi ruang angkasa ni ialah kawasan di udara. Ataupun di langit lah, di luar langit tu. Okey, terakhir sekali. Berkawal. Apa maksud berkawal? Kata tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Maksudnya, tentera ni dia kawal tanpa fikirkan masa. Macam mana tu? Apa maksud berkawal? Jaga, pandai Hidayah. Betul, jadi tentera ni dia akan jaga sesuatu tempat tu supaya selamat. Macam cikgu jaga awak kamu. Macam cikgu jaga awak semua. Cikgu. Pandai. Okey. Okey, ni sudah faham kan apa maksud perkataan yang warna kuning tu? Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita nak bahagi kepada beberapa kumpulan. Okey. Okey. Kumpulan lah. Satu kumpulan lah. Okey, cikgu nak semua bangun. Semua bangun. Ya. Okey. Okey, semua keluar kat datang sini. Okey, jangan tengok. Jangan tengok.
buat aktiviti musical letter, iaitu dalam ni adalah perangkap lagu daripada lagu tadi. Okey, jadi bila cikgu pasang lagu, kamu kena pusing. Bila cikgu berhentikan lagu, kamu kena terus ambil. Mana satu kamu nak? Okey. Okey, ni rangkap lagu lah. Nanti kamu kena nyanyi. Okey. Ya. Cikgu pasang lagu. Okay, sedia semua. Jauh-jauh sikit, sok perlahan. Okay, boleh buat tak? Boleh buat lagi tak? Okay, sedia. Okay, pusing. Okay, pusing. Sabar, Alif, sabar. Alif, Cikgu, main-main. Alif. Cikgu mendengar. Yes. Okey, teman. Okey, sebenarnya seorang dua. Okey, dapat? Seorang dua? Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu beratur. Beratur kat sini. Okey, kat sini. Solat kat sini. Okey. Okey. Jadi cikgu nak tanyalah siapa dapat dua rangkap ni? Lihat tu ada dua. Okey, Ali. Okey, siapa dapat lagi dua rangkap ni? Itulah dia tentara darat kita. Saya. Okey, lipat sikit. Cikgu ubah meja balik. Okey, silalah sini. Simpan dalam sikit. Okey, Ali mula-mula, lepas tu Dayah. Lepas tu Dayah, okey, siapa dapat sama Saya juga. Saya. Okey lah, Soya. Okey. Okey, ikut susunan ni Okey, bila sekejap, cikgu tengok balik. Okey, dah dapat kan? Okay, cikgu nak guna bahan bantu mengajar cikgu, nama dia Cik Lara. Cik Lara tu maksudnya lagu rakyat kita. Okey, apa lagu rakyat kita? Setianya tentera negaraku. Okey, pandai. Okey, jadi kat sini adalah ini adalah dia punya emoji. Emoji maksudnya kamu kena nyanyikan lagu, rangkap lagu yang kamu dapat tu sambil buat aksi, buat gaya. Tapi ikutlah dalam emoji ni. Okey? Ikut kefahaman kamu. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, siapa dapat yang pertama dia? Alif kan? Okey. Alif boleh buka. Okey, kita nak start kita nak mula nyanyi dah ni. Sorang-sorang. Tapi Alif semua ikut lah. Alif semua ikut. Ikut sekali gaya sekali. Okey, boleh mula Alif? Okey. Tak apa, cikgu akan bantu kamu. Okey? Cikgu nyanyi sekali tak? Ya, cikgu nyanyi sekali. Okey, cikgu kira. Okey. 1, 2, 3. Di mana dia tentera darat kita? Tentera darat kita ada di rantai bimbang. Itulah dia. Oh, okey. Hidayah pula. Okey. Hidayah. Itulah dia. Sorry. Itulah dia tentera darat kita. Siap berjuang demi maruah bangsa. Okey, pandai. Seterusnya. Okey, Chan Malaysia tadi. Soya.
satu, dua, tiga. Chan mani chan, chan mani chan, chan mani chan, ketipung payung. Chan mani chan, chan mani chan, chan mani chan, ketipung payung. Okey, pandai saya. Okey, ni di mana dia tentera udara kita? Saya lain bagus. Okey. Satu, dua, tiga. Di mana dia tentera udara kita? Tentera udara kita di ruangan angkasa. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Saya. Chan mani chan lagi. Okey, Hidayah. Hidayah tak sabar ni. Okey, satu, dua, tiga. Chan mani chan, Chan mani chan, chan mani chan, ketipung payung. Chan mani chan, chan mani chan, chan mani chan, ketipung payung. Okey, bagus. Sikit lagi Nadia. Alah, cikgu dah habis. Oh, dah habis dah. Kami nak nyanyi lagi. Dah habis dah nak macam mana kan? Okey, tak apa. Okey, semua boleh duduk tempat masing-masing. Okey, setakat ni semua faham tak apa yang kita nak ajar hari ni? Faham. Okey, kalau faham cuba kat traffic light tu. Faham. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Okey, sekarang ni kita nak buat permainan sikit lah. Permainan saya nak jawab soalan. Okey, jadi saya bagi cikgu buka ni. Okey, jadi cikgu dah setiap orang daripada kamu untuk tekan butang roll ni dadu tau, supaya kamu dapat nombor soalan. Okey, jadi cikgu nak Ali dulu datang sini dekat cikgu. Okey, cikgu nak kamu tekan ni roll ni. Okey, ni dadu. Okey. 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 Jadi tekan. Okey, Ali dapat nombor 3. Okey, Ali kena jawab soalan nombor 3 tau. Okey, cikgu. Okey, duduk tempat dulu dan sekejap lagi cikgu bagi kertas. Boleh buka, cikgu? Sekali lagi. Boleh. Okey, seterusnya Hidayah. Hidayah boleh tekan tahun ni. Balik dan secara digital. Okey, soalan nombor 4. Okey, boleh duduk. Kamu fikirkan jawapan dulu. Sekejap lagi cikgu bagi kertas jawapan. Okey, cikgu. Okey, seterusnya Soya. Saya boleh Empat juga. Okey, sekali lagi dapat nombor yang sama. 4. 4 lagi, roll lagi. 4 lagi. 5. Okey, 5. 4 sisi tu. Okey. Okey, boleh duduk. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi kamu kertas. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu. Okey, semua bawa alat tulis tak? Bawa. Macam ni. Bawa, okey, bagus. Ada bawa. Okey, jadi kamu tulislah beberapa ayat untuk jawab soalan tu. Okey?
Okey, tak apa. 5, 4, 3, 2. Okey, dah eh? Okey. Jadi cikgu nak Soya, boleh tak kamu baca soalan dan jawapan kamu untuk kelas? Soalan yang saya dapat, adakah tentera seorang yang berani? Jawapan saya, ya. Tentera seorang yang berani kerana tentera sanggup tumpahkan darah mereka demi menjaga keamanan negara. Bagus, tepuk tangan. Okey, terima kasih Soya. Seterusnya cikgu nak Hidayah. Okey, baca soalan dan jawapan kamu. Soalan yang saya dapat ialah kenapa tentera kena kuat? Jawapan saya, tentera kena kuat sebab dia kena menjaga seluruh negara. Contohnya dia kena melindungi rakyat daripada ditindas. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ali. Okey, baca soalan dan jawapan. Soalan dia, adakah kita patut sayang negara? Jawapan saya ialah, ya, kita patut sayang negara kerana di sinilah tanah air kita dan tempat kita mencari rezeki. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, jadi kita nak mengakhiri kelas kita. Jadi cikgu nak rumuskan beberapa isi tentera. Okey, yang pertama tadi kita dah belajar tentang lagu tentang tentera kan. Jadi tentera ni apa? Tentera ni tentera ni orang yang akan menjaga keselamatan rakyat dan negara. Pandai. Jadi kita kena apa? Kita kena rasa sayang dan cinta dan hormat kepada tentera dan juga dan negara. Okey, betul lah tu? Betul tu? Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey. Bye. Baiklah, sekarang saya akan terangkan aspek seni bahasa yang diaplikasikan dalam PDP. Dalam PDP, aspek seni bahasa menggunakan lagu seperti irama Chan Mali Chan yang diubah suai kepada lagu yang bertajuk Setianya Tentera Negaraku untuk menunjukkan lagi keindahan bahasa. Jadi berdasarkan lagu tadi, dia akan menekankan unsur irama, rima, sebutan, intonasi dan juga ekspresi semasa nyanyian. Dan juga melalui lagu-lagu ini, dia akan membantu murid untuk menghayati maksud lirik melalui muzik dan juga pergerakan. Dan di samping itu, dia akan mewujudkan lagi suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan juga lebih bermakna. Dan akhir sekali, dia akan mengintegrasikan nilai patriotisme melalui penghayatan lagu. Okey, seterusnya, prinsip pengajaran yang diaplikasikan dalam aktiviti PDP ini adalah pendekatan mempusatkan murid di mana murid akan jadi lebih aktif, menyanyi, bergerak dan juga melibatkan diri. Dan yang kedua, pembelajaran bermakna di mana kita akan kaitkan lagu itu dengan tema kehidupan sebenar seperti tentera dan juga negara. Dan yang ketiga, adanya prinsip pengulangan di mana nyanyian secara berulang dapat mengukuhkan lagi sebutan dan juga ingatan murid. Dan yang terakhir, penerapan nilai di mana murid akan memupuk semangat cinta akan negara dan juga kerjasama. Dan selain itu, pendekatan pengajaran yang diaplikasikan adalah yang pertama, pendekatan komunikatif di mana murid akan belajar melalui penggunaan bahasa secara aktif. Dan yang kedua, pendekatan kontekstual di mana isi-isi lagu itu dia akan berkait dengan pengalaman dan juga pengetahuan murid. Dan yang ketiga, pendekatan bersepadu di mana dia akan menggabungkan kemahiran bahasa dan juga muzik serta pergerakan.
Seterusnya, kaedah pengajaran yang diaplikasikan adalah seperti kaedah didik ibu, di mana kita akan gabungkan nyanyian, muzik dan juga pergerakan. Dan yang kedua, kaedah nyanyian lah, di mana daripada nyanyian itu, lagu itu, dia akan memudahkan pemahaman murid dan juga hafalan lirik. Dan yang ketiga, kaedah demonstrasi, di mana guru akan menunjukkan dahulu cara nyanyian dan juga aksi kepada murid. Seterusnya, teknik pengajaran. Yang pertama, teknik latih tubi, di mana adanya ulang nyanyian itu untuk memperbaiki lagi sebutan murid dan juga intonasi murid. Dan yang kedua, teknik soal jawab, di mana guru akan menguji kefahaman murid itu berdasarkan maksud lirik. Okey. Yang ketiga, teknik persembahan, di mana guru akan menggalakkan murid untuk menyanyi di hadapan kelas bagi membina keyakinan diri murid. Dan yang keempat, teknik pengukuhan, di mana guru ni akan memberikan lagi pujian dan juga galakan untuk meningkatkan lagi motivasi murid.